Siapa pegawai tanggungjawab? Saya nak cakap, nak bawa ke mana ni? Siapa pegawai? Tak ada seorang lagi yang dah identify nama dia kepada saya. Kenapa dah halang ni? Hello? Lawan, tetap lawan. Mana? Siapa? Nak bawa ke mana ni? Kes melibatkan usahawan bernama Albert Tay atau nama sebenar Tay Chien Ching berusia 37 tahun menjadi antara siasatan rasuah paling mendapat perhatian di Malaysia sejak penghujung 2024 sehingga 2025. Kes ini bermula dengan pendedahan tentang aktiviti melibatkan lesen perlombongan di Sabah, kemudian berkembang menjadi dakwaan sogokan yang melibatkan ahli politik, pegawai kanan kerajaan dan individu yang dikatakan bertindak sebagai perantara. Tuduhan ini mendapat liputan ramai kerana ia melibatkan dakwaan rasuah dalam urusan yang melibatkan lesen mineral, isu yang sensitif dan mempunyai implikasi terhadap politik serta tadbir urus kerajaan negeri Sabah. Kronologi di dalam video ini menghimpunkan perjalanan penuh kes berdasarkan laporan rasmi media serta kenyataan pihak berkuasa. Pada penghujung 2024, Albert Tay mula muncul sebagai individu yang mendakwa mempunyai rakaman video dan dokumen berkaitan urusan perlombongan mineral di Sabah. Dia menyatakan bahawa beberapa ahli politik Sabah terlibat dalam rundingan untuk mendapatkan lesen perlombongan. Dia juga mendakwa sudah menyerahkan sejumlah wang bagi mempercepatkan kelulusan lesen, tetapi janji yang diberikan kepadanya tidak ditunaikan. Rakaman video yang didedahkannya menunjukkan perbualan melibatkan urusan pembayaran serta nama-nama tertentu dalam politik Sabah. Pendedahan ini kemudian membawa kepada perhatian awam yang lebih besar kerana dia menyatakan wujud rangkaian lebih besar di sebalik urusan tersebut. Pada Jun 2025, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan bahawa Tay dan dua ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sabah akan dituduh di mahkamah. Tuduhan difailkan di bawah seksyen berkaitan menerima dan menawarkan suapan. Hasil dakwaan awal, beberapa individu termasuk wakil rakyat Sabah dituduh menerima sogokan daripada Tay. Mengikut rekod mahkamah pada 30 Jun 2025, dua adun Sabah iaitu Adun Tanjung Batu Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi dan Adun Sindumin Datuk Dr. Yusof Elias Josri Yaakob didakwa menerima sogokan daripada Tay bagi membantu kelulusan lesen perlombongan. Jumlah sogokan yang disebut dalam tuduhan itu ialah sebanyak RM350,000 secara kolektif. Semasa pendakwaan, Albert Tay dan dua adun berkenaan mengaku tidak bersalah. Pada waktu itu, kes dianggap tertumpu kepada skim sogokan terhadap adun Sabah dan Tay dipanggil sebagai pihak yang menawarkan suapan. Ketika itu, kes masih dilihat terhad kepada isu perlombongan Sabah. Namun perkembangan seterusnya menunjukkan bahawa kes ini mempunyai dimensi lebih besar melibatkan individu dari peringkat kerajaan pusat. Selepas pendakwaan pertama, Albert Tay mula membuat dakwaan tambahan bahawa wujud pihak lain yang turut terlibat dalam urusan wang yang berkaitan isu perlombongan tersebut. Menjelang akhir November 2025, dia menyatakan bahawa dia telah menyerahkan sejumlah wang kepada Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin yang ketika itu adalah setiausaha politik kepada Perdana Menteri. Dalam siri dakwaan yang semakin mendapat perhatian, Tay tampil dengan penjelasan terperinci mengenai wang berjumlah RM629,000 yang didakwa diserahkan kepada Syamsul dalam tempoh hampir setahun. Dia mendakwa bahawa semua bukti berkaitan bukan sekadar kata-kata semata-mata tetapi disokong oleh dokumen setebal lebih 300 muka surat yang mengandungi salinan resit, tangkapan skrin WhatsApp serta bukti transaksi yang dikatakan berlaku sepanjang hubungan urusan mereka. Menurutnya, setiap pembayaran dan perbelanjaan telah direkodkan dengan teliti bagi membuktikan bahawa wang tersebut benar-benar disalurkan sebagaimana yang didakwa. Daripada jumlah keseluruhan RM629,000 itu, sebahagian besar dikatakan telah digunakan bagi menguruskan proses pengubahsuaian dua hartanah milik Syamsul. Hartanah pertama terletak di Bangsar, Kuala Lumpur, manakala sebuah lagi ialah kediaman rasmi di Putrajaya. Pengubahsuaian tersebut bukan sahaja melibatkan kerja-kerja asas rumah tetapi turut merangkumi pembelian perabot, perkakas elektrik, sistem hiburan rumah serta pelbagai kemudahan lain yang dianggap sebagai sebahagian daripada kos penyediaan ruang kediaman yang selesa. Tay mendakwa bahawa semua pembelian ini dibuat atas permintaan dan keperluan Syamsul pada waktu itu. Selain perbelanjaan berkaitan hartanah, Tay juga mendakwa bahawa sebahagian daripada wang tersebut dibelanjakan untuk barangan mewah dan gaya hidup, antara yang disebut termasuk cerut premium, sut khas yang ditempah khusus serta beberapa keperluan peribadi lain yang dikatakan diminta oleh Syamsul dari semasa ke semasa. Menurut Tay, semua pembelian ini dikatakan dilakukan bagi memenuhi permintaan Syamsul dan menjadi sebahagian daripada hubungan kerja yang mereka jalinkan. Dalam laporan yang sama, Tay turut
merinci jumlah bayaran tunai yang didakwa telah dibuat secara berperingkat. Antara pembayaran yang disebut termasuk RM20,000 yang diserahkan pada satu pertemuan di Kota Kinabalu, RM100,000 di Kuala Lumpur serta RM100,000 lagi di Bukit Puchong. Selain itu, terdapat juga dua pembayaran berasingan berjumlah RM50,000 masing-masing yang dilakukan pada tarikh berlainan. T mendakwa terdapat satu lagi transaksi dalam bentuk mata wang asing iaitu $6,000 yang dibuat pada Oktober 2024 yang turut dimasukkan sebagai sebahagian daripada jumlah keseluruhan RM629,000 tersebut. Berdasarkan dakwaan yang dikemukakan, T menyatakan bahawa jumlah wang tunai yang diserahkan sepanjang tempoh antara November 2023 hingga Oktober 2024 dianggarkan sekitar RM350,000. Selebihnya daripada jumlah penuh RM629,000 dikatakan meliputi kos pengubahsuaian, pembelian barangan, kemudahan rumah dan pelbagai perbelanjaan bukan tunai yang lain. Menurutnya, semua ini membentuk gambaran penuh bagaimana wang tersebut dibelanjakan serta menjadi asas kepada tuntutannya terhadap Syamsul. Selain itu, T memperkenalkan seorang wanita iaitu Sofia Rini Buyung yang dikatakan sebagai proksi kepada Syamsul. Dalam video tular, wanita itu dikatakan mewakili Syamsul dalam rundingan dengan T. Kemudian Sofia muncul menafikan semua dakwaan bahawa dia bertindak sebagai proksi kepada Syamsul Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Rini binti Buyung. Saya ingin membuat kenyataan pada hari ini terhadap kenyataan palsu dan tomahan yang dibuat oleh penama Albert T. Dia menyatakan bahawa dia memang pernah berjumpa dengan T tetapi tidak pernah berbincang mengenai lesen perlombongan Sabah atau hal rasuah. Dia mendakwa dakwaan yang dibuat T adalah palsu dan berniat menjatuhkan reputasinya serta individu lain. Sofia mendesak agar pihak berkuasa menyiasat dakwaan secara adil dan menyatakan bahawa dia tidak ada kaitan rasmi dengan sebarang rundingan berkaitan lesen atau sogokan. Susulan tuduhan itu, pada 25 November 2025, Syamsul Iskandar meletakkan jawatan sebagai setiausaha politik kanan kepada Perdana Menteri. Pada 26 November, Syamsul membuat laporan polis terhadap T atas tuduhan fitnah kononnya Perdana Menteri mengarahkan rakaman secara rahsia beberapa ahli politik Sabah berkaitan skandal perlombongan di negeri itu. Syamsul menegaskan tuduhan itu tidak berasas dan satu konspirasi jahat untuk mencemarkan imej Perdana Menteri serta menggugat kestabilan kerajaan menjelang pilihan raya Sabah. Dia menegaskan tidak akan membenarkan nama atau jawatannya digunakan untuk tujuan itu. Sebagai tindak balas kepada dakwaan susulan, SPRM segera membuka kertas siasatan melibatkan ketiga-tiga individu iaitu Albert T, Syamsul Iskandar dan Sofia Rini Buyung. Sofia ditahan pada 10.30 malam 27 November 2025 ketika dia hadir ke Ibu Pejabat SPRM untuk memberi kerjasama. Mahkamah Magistrate Putrajaya dan Magistrate Irza Zulaika Ruhanuddin kemudian membenarkan reman selama 4 hari terhadap Sofia sehingga 1 Disember. Sofia adalah wanita yang muncul dalam klip video perbualan berkaitan tomahan isu rasuah terhadap Syamsul. Albert T yang mulanya dijangka dipanggil pada 1 Disember telah dimaklumkan untuk hadir lebih awal namun enggan hadir dan enggan memberi kerjasama sehingga menyebabkan sekumpulan pegawai SPRM bertopeng dan lengkap peralatan taktikal menyerbu kediamannya di Puchong serta membuat tangkapan sekitar jam 10.15 pagi pada 28 November 2025 kerana T menjadi individu paling penting dalam siasatan kes ini. Dalam penahanan itu, Peguam T mendakwa bahawa T tidak dibenarkan bertemu peguam seperti biasa, suatu situasi yang menyentuh hak tertuduh. SPRM akan menyiasat kes ini secara profesional dan adil berlandaskan lunas undang-undang yang diberikan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata dalam siaran video melalui laman TikTok SPRM, SPRM sudah menyerahkan notis Seksyen 28A-9 Kanun Prosedur Jenayah kepada Albert yang mana ia memberi kuasa kepada pihak berkuasa yang menyiasat bagi menafikan hak individu disiasat untuk berhubung dengan peguam dan mana-mana pihak lain. Peguam Albert, Zaid Malik, kemudian berkata serbuan ke atas rumah Albert didakwa dilakukan menggunakan waran geledah yang diserahkan kepada seorang lagi peguamnya, Mahajot Singh. Syamsul menyerah diri di pejabat SPRM pada 28 November jam 12.51 tengah hari sebelum ditahan. Pada 29 November 2025, Mahkamah membenarkan reman 6 hari sehingga 4 Disember terhadap Albert T dan Syamsul Iskandar. Selepas permohonan SPRM, kedua-duanya tiba di mahkamah pada 8.59 pagi dengan van SPRM bergari dan memakai baju lokap oren. Azam memaklumkan bahawa semua individu itu ditahan bagi membantu siasatan dakwaan T memberi rasuah kepada Syamsul
Syamsul untuk mendapatkan semula wang yang diserahkan kepada Adun Sabah. Siasatan diberi keutamaan tinggi kerana melibatkan kepentingan awam dan kertas siasatan dijangka diserahkan segera kepada pihak Peguam Negara. Peguam Albert Tay Mahajot Singh kecewa kerana hanya dapat bertemu anak guam selepas campur tangan magistrate. Dia dimaklumkan Tay disiasat di bawah Seksyen 16 Akta SPRM 2009 berkaitan meminta, menerima, memberi atau menawarkan suapan. Mahajot turut mengecam SPRM kerana mendakwa Tay tidak memberi kerjasama sehingga membawa kepada serbuan di rumahnya. Dengan dakwaan wang sebanyak RM629,000 serta bukti seperti dokumen, tangkapan skrin dan video, perkara ini menjadi tuduhan serius, bukan sekadar kabar angin. Sekiranya terbukti, ia menggambarkan penyalahgunaan kuasa, sogokan serta manipulasi lesen industri mineral yang melibatkan politik serta pegawai kanan kerajaan. Namun, penafian daripada Sofia dan keputusan Syamsul mengundurkan diri dari jawatan menaikkan persoalan adakah keseluruhan dakwaan itu benar atau menjadi alat politik dan agenda peribadi. Pada masa sama, ramai menunggu hasil siasatan rasmi SPRM untuk tentukan kebenaran. Kes ini bermula dengan seorang tertuduh memberi rasuah, namun kini berkembang menjadi pencetus ledakan politik yang gelombangnya turut dirasai hingga ke Putrajaya. Di sebalik semuanya, masih timbul persoalan utama, dari mana Tay memperoleh jutaan ringgit untuk membiayai operasi yang didakwanya dan siapakah sebenarnya pihak yang menyokong kewangannya. Sekian.